Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah yang telah memberi keizinan kepada kita untuk meneruskan program kita kuliah bulanan. Dan malam ni alhamdulillah di masjid yang begini indah, Masjid Pasir Mina ni. Cuma saya selalu bawa kitab hak kuatang. Ada tak kitab perukunan? Nak pinjam ada? Boleh pinjam sekarang? Tak apa dah? Lepas tu orang lain nak bawa kitab tu, ingat tak muka surat berapa? Seorang ni bawa muka surat muka 4. Kat mana? Muka 4 bawah sekali. Dalam syurga. Baik. Muka yang keempat bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sambungan lagi daripada cerita tentang perkara yang berkait dengan rukun iman. Iaitu di antara yang wajib kita percaya dan dimasukkan segala mukmin ke dalam syurga kekal selama-lamanya, dan dimasukkan kafir ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Yang ini wajib kita beriman bahawasanya di akhirat nanti orang yang beriman dia kekal di dalam syurga, walaupun sebelum tu dia masuk neraka dulu. Tapi kita minta jauh daripada masuk neraka. Tapi kalau masuk neraka dulu pun dengan sebab dosa dia, kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga. Wajib kita beriman lagu tu. Hanya orang beriman saja, iaitu orang Islam yang mengucap 2 kalimah syahadah. Beriman di sini maksudnya yang Islam. Sebab orang Kristian dia beriman tau. Nampak? Dia kata dia orang beriman. Beriman dengan kitab Injil. Orang Yahudi pun kata dia beriman juga, beriman dengan kitab Taurat. Orang beriman yang masuk di dalam syurga, orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia jaga selama hidup dia tidak membatalkan 2 kalimah syahadah. Jadi iman ni dia macam sembahyang. Macam sembahyang. Bukan bila kita akad takbir je sembahyang bebas nak buat apa saja tak batal dah. Dia batal. Ketuk batal, jalan batal, cakap batal, nyanyi batal, nampak batal, minum air batal, keting batal, banyak batal. Islam gitu juga, dia akan batal kalau buat benda yang membatalkan. Ini masalahnya, kita belajar benda yang membatalkan sembahyang, tapi lupa nak belajar benda yang membatalkan iman. Nampak? Benda yang membatalkan iman, umpamanya dia kata Tuhan ni tak berkuasa, batal iman. Walau pergi ke Mekah, dia kata maknanya ada kuasa lain yang lebih besar daripada kuasa Tuhan, batal iman. Kerana batal iman ni sebagaimana semayang juga, dengan perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Sembahyang dia boleh batal dengan perbuatan. Mana? Dia melompat. Atau makan, batal dengan perbuatan. Dia boleh batal dengan perkataan. Dia boleh batal juga dengan perkataan. Dia tengah duduk sembahyang, tengok orang lalu ke depan dia, dia tanya, "Gana?" Batal dengan perkataan. Batal dengan hati. Nampak? Qalbi, dengan i'tiqad. Dia sembahyang dah, tapi dia i'tiqad bahawasanya dia tadi memang berniat, bukan niat sembahyang, tapi niat puasa. Betul? Sembahyang maghrib, lepas tu mari dalam hati putus. Aku dah niat maghrib, jadi aku niat mandi junub, batal sembahyang.
Ataupun dia pun dalam hati dia, kalau telefon bunyi kat gigi, aku nak berhenti semayang. Batal saja. Begitu juga Islam dan iman, dia boleh batal dengan 3. Qaulun, fi'lun, niyatun. Atau qalbun. Perkataan, batal iman. Perbuatan, batal iman. Atau dengan qalbun, dengan hati, batal iman. Perkataan, seperti menolak kebenaran Al-Quran. Dia kata Quran kita tak boleh ikut, batas lalu. Nampak? Tak boleh ikut. Walaupun dia buat sebab-sebab, diberi sebab-sebab yang kita fikir pada akal munasabah sebab ni. Umpamanya dia kata kita tak boleh nak ikut peraturan dalam Quran kerana sebab kita sekarang duduk dalam keadaan masyarakat majmuk. Dah ada orang yang bukan Islam, boleh mencetuskan huru-hara dan sebagainya. Oh, munasabah juga. Nah, kata lagu tu batal Islam dia dengan perkataan. Atau dia kata Nabi Muhammad ni menawak menipu batal lalu. Dengan perbuatan ni semua terbekong. Nah, dia semua berhala, batal. Dia sujud kepada makhluk, batal. Siapa hak rokok, kita hormat ke orang, haram. Nampak? Boleh hormat kepada sama manusia dengan tundukkan badan, boleh. Tapi ulama kata jangan siapa hak rokok. Lebih pada hak rokok, kalau membesarkan manusia, siapa kepada syirik ataupun batal akidah. Raja usaha mana pun tak boleh rokok, tunduk boleh. Tapi ulama buat syarat nak tunduk kepada pemerintah, syaratnya boleh pemerintah yang adil. Kalau zalim, tak boleh tunduk. Gitu pula. Nah, melainkan kita takut tak tunduk ke dia, dia buat zalim kepada kita. Itu lain lah. Macam ke askar Jepun. Nah, orang cerita dulu kan. Kalau jumpa askar Jepun dengan jalan, kena tunduk. Hai. Tak. Kalau tak tunduk, kaping tapau. Ada seorang hamba Allah tu, dia tunduk kena tapau kau. Orang lain tunduk tak kena tapau. Tak kena tapau. Dia tunduk kena tapau. 2 ting. Pasal Jepun kata dengan anjing, apa? Tunduk-tunduk dah. Punggung congek. Mana dengan anjing? Dia nak tunduk kita, tak buat gidik kita. Dia kena dengan anjing ke dia. Kaping-kaping kena. Itu lain. Nah, hati dia berasa Allah Ta'ala ni dah adil Tuhan. Anak orang lain 2 bab baik, anak aku 2 bab tak baik, jadi kafir situ dia. Walaupun tengah melata jamrah, jadi kafir dia. Kerana Allah Ta'ala tak ada zalim ada. Dalam hati mari zalim, undang-undang kerak tangan ni memang zalim. Tengah semayang, batal semayang, batal Islam. Begitu. Jadi kalau kita jaga dah keimanan kita, maka duduk dalam syurga kekal. Khalidina fiha maknanya kekal di dalam syurga. Buah ni orang duk cakap mah dulu kini selamanya dalam syurga. Tak tubik dah. Orang kafir dalam neraka kekal selama-lamanya. Kafir ni tuan, orang kafir ni orang yang tak mau membenarkan 6 rukun iman. Percaya kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, malaikat, hari kiamat dan qada dan qadar. Percaya kepada 5 perkara je. Hak 6 tak percaya. Iaitu qada dan qadar. Dia kata nawak, mana boleh kita dak berlaku dak buat benda siap berlaku dah Tuhan tentu. Tak masuk akal. Jadi kafir. Batal Islam dia. Walau comel lagu mana pun, walaupun nama dia Muhammad Islam, batal halu. Tak ada kira. 6 tu kena ada. Beriman kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah? Beriman kepada kitab. Bukan beriman saja, percaya dengan kandungan yang ada dalam kitab. Bukan percaya saja, menghormati peraturan yang ada dalam kitab. Tapi orang tanya mau beriman tak Quran? Beriman lah. Nah, dan undang-undang merotang penzina guna lah dia bakal tu ketinggalan zaman. Situ punah. Nah, situ punah. Kita kata dah ketuk batal mayang. Batal, ketuk batal mayang.
Yang berketuk dia berat lebih. Aku ketuk rohok. Rohok aman gitu. Yang ni nak pusing tak mau. Nah. Jadi awak marilah jenis kafir apa pun, kafir Nasara, kafir Majusi, kafir Yahudi, kafir Buddha, Hindu, Hendra, bagi. Nah, kafir apa dia nak sebut? Hayaping. Nah, ajaran Haji Tahat. Nah, ajaran Qadiani, Ghulam Rasul, Islam sekular. Islam sekular apa? Islam sekular ni orang Islam yang percaya bahawasanya dalam urusan pentadbiran ekonomi sosial manusia ni dari campur hukum hakam. Itu masalah ibadat. Itu Islam sekular ni. Ni ramai. Tajubah Islam sekular ramai orang Islam kesat kat tu. Ni duk ada sibuk di Mekah. Islam sekular ramai. Pergi ke Mekah. Maknanya dalam urusan keduniaan kita ikut peraturan ciptaan manusia. Dalam urusan perkara kait dengan akhirat, bak mati, mayang jenazah, puasa, zakat, haji, kita buka Quran, kita buka kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ekonomi ikut Yahudi, peraturan ikut Inggeris. Enakmen jenayah pakai Perancis. Ini dia panggil Islam sekular. Islam sekular adalah salah satu daripada 72 golongan yang Nabi kata sintani wasaba'ina finnar. 72 puak umat aku dalam api neraka. Wahidun fil jannah, satu puak dalam surga. Kita tak kata puak tu puak kita. Ya Rasulullah, man hum fil jannah, siapa puak yang satu dalam surga? Maka Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu mereka yang berpegang dengan apa yang aku pegang, yang aku amal, dan sahabat-sahabat aku duduk lalu jalan tu. Ni puak yang masuk surga. Maka kita tengok golongan sekular ni golongan hak ikut Nabi dah. Nah, dan ikut Quran. Quran kata gua ni hukum, golongan ni amal lagu mana, kita boleh kenal lalu dah. Sebab kalau kita tengok surat khabar ni kata ni betul, ni salah, ni betul, ni salah. Nah, kompas kita bukan surat khabar, Quran. Nampak? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jikalau kamu berbalah dalam satu-satu perkara, ni kata doktor, ni kata mu salah, mu kata aku betul, kau mana betul. Bila kita bila ulama-ulama terapkan peraturan hudud, dia kata pula hudud reka sendiri, hudud mana-mana, bukan hudud Quran, hudud tok guru reka. Dipanggil balah tu, tanazak tu. Balah tu, tak apa. Farudduhu ila Allah. Buka Quran, buka hadis. Tahu selesai. Dan mu kata hudud ni tok guru reka bukan Allah Taala, ni buka Quran. Quran kata guna dalam bab zina, azaniyatu wazani fadlidu kullawahidin minhuma mi'atal jaddah. Penzina laki-laki perempuan sabit kesalahan, yang muhsan, yang ghairu muhsan cukup syarat rotan 100 pukulan. Tengok siapa dia reka. Sebab tu tak buka Quran. Tak buka. Jadi kita memberi pesanan lah pada golongan-golongan yang masih lagi tak faham masalah akidah iktifak ni. Belajar sungguh-sungguh, ambil daripada ulama-ulama muktabar, hak kita dengar, pegang sungguh-sungguh. Dalam bab cari makan lah gilah, tak apalah, dah banyak nak cari projek sangat. Tapi dalam bab akidah kita projek-projek juga, kabel-kabel juga. Dalam bab akidah minta maaf, pasal ni masalah surga ni aku. Faham ni? Kita boleh cari keduniaan di samping manusia kita leleh, di sisi manusia kita merendah diri pada manusia untuk keduniaan. Tak ada masalah. Tak apalah ulama membenarkan. Taklah kita tak pandai nak kerja sendiri, kita tak pandai nak berdikari, kita kena banyak kabel, kena kromat satu, kena tunduk datuk ni. Tak apalah. Tapi dalam bab akidah jangan main, jangan ikut. Mau masuk dalam api, aku selamat jalan. Faham? Dan dimasukkan segala mukmin yang berdosa ke dalam neraka sekira-kira dosanya. Orang beriman, kalau dosa ada tak mendapat keampunan daripada Allah, masuk neraka. Na'udzubillah.
Maknanya tak dapat syafaat. Syafaat Nabi banyak. Nah, tapi katakanlah tak dapat syafaat, ditimbangkan amalan lebih hak jahat daripada hak baik, lebih hak dosa daripada hak pahala, lebih hak dunia daripada akhirat, tak dapat pertolongan Allah, tak dapat syafaat Nabi, masuk neraka orang beriman. Tapi sekadar dosanya saja, masuk neraka kau. Ini yang kita takut, yang kita tak beri pesanan kepada orang-orang tua, orang-orang muda apa semua, tak. Bukan kita kata mu masuk neraka kekal selama-lama, dah. Kita beri pesanan ni takut masuk dalam neraka walaupun sekejap, tak boleh masuk. Sebab masuk qadar mana? Qadar amal jahat. Perempuan yang mendedahkan rambutnya di luar rumah hingga nampak laki-laki ajnabi, bukan zina. Bukan khabar rumah Tok Imam kat pintu belakang malam-malam, dah. Bukan pergi jual diri, nampak? Di hotel-hotel melacurkan diri. Nah, tubik jalan, tubik masa minggu, tubik pasar malam, beli apa balik, beli kacang rebus, tak pakai tudung kepala. Nabi kata, kena bakar dalam api neraka sekadar mana rambut yang ditunjuk. Kan cerita Isra Mi'raj baca, mana nak tahu? Nah, maka tanya Jibril, kenapa Jibril umatku yang perempuan dosa benda? Sampai gantung rambut, kemudian wak masuk api pula. Ke dalam dubur tubik ke mulut, kepala dituang dengan minyak tanah api neraka, dibakar kepala. Kata Jibril, innaha kanat la tughatti ra'saha fid dunya minar rijal. Sesungguhnya perempuan ini memang umat kamu, tapi keluar rumah di hadapan laki-laki yang batal sembahyang, dia bakal ribat. Tengok. Qadar tu. Nah, tapi taklah macam dia berzina dosa dia. Mungkin mana buka tak pakai tudung, duduk dalam 10,000 tahun ni dalam api neraka. Kalau berzina mungkin 40,000 tahun, gitu lah. Ataupun 1,000 tahun je pasal tak pakai tudung, 1,000 tahun hidup dalam api neraka. Hak berzina 50,000 tahun. 1,000 tahun lama tu. Sini ada orang mau 250 tahun. Ada tak ada. Nah, tak ada, mana 70 panjang dah sini. Nah, satu saat kita tak mau duduk dalam api. Satu saat kamu. Nah, jadi hak lepas-lepas tak pakai tudung orang puang, taubat. Astagfirullahalazim. Gangguan betul. PR 6369. Kalau yang ada hal nak masuk dalam apa semua tak boleh. Kita tadi kita ingat ke tak sakok lah. Sekarang sakok. Orang nak lebih tak boleh, orang nak masuk tak boleh. Maka dikeluarkannya mukmin daripadanya syurga, lalu dimasukkan ke dalam syurga kekal selama-lamanya. Jadi wajib kita percaya orang yang beriman kalau masuk dalam neraka, na'udzubillah, tak mau masuk. Tapi hak masuk akan keluar juga. Kerana yang kekal dalam api neraka orang kafir. Orang beriman sebut dalam hadis dia tak duduk sama dalam neraka dengan orang kafir. Walaupun neraka tapi tak macam orang kafir. Kerana neraka bagi orang beriman bukan semata-mata nak azab dia dah, tetapi nak menanggalkan dosa yang ada di dalam tubuh dia supaya bersih dan dapat masuk ke dalam syurga itu saja. Macam orang letih, orang patuh, bukan nak suruh punah, nak suruh jeng, nak suruh rosak, nak suruh tak dibangun. Sakit betul lah, pasal nak suruh jadi molek. Gitulah neraka untuk orang beriman. Orang patuh kan, kalau tak mau sakit, buat di hospital. Hospital tak sakit, di busmi. Nah, yang ambil pasir, ambil cok pun gaul-gaul, kok busmi. Mana tak sakit kan? 2 bulan baru boleh cabut semi. Di busmi kan tak? Orang tak sakit, kemudian sakit. Semi tak sakit, siap semi dia di 2 batang. Gaul gatal. Tak sakit, tapi betul tak betul macam mana dia ada hawa belok ni. Dan nak betul mana Tok Muding kan. Tapi Tok Muding panggil mak ni seliu pada letup ni panggil mak tobik tahi, tobik kecing. Tok Imam sakit tak? Sakit, dia polah kakinya, teriknya apa masuk. Buat apa tu? Nak suruh jadi molek.
Gitulah kena bakar orang kena azab dalam neraka orang beriman. Bukan nak azab, nak uji susah dia, nak uji tangga dosa. Dosa ni dia lekat di tubuh kita, payah tangga. Dia yang mudah tangga dosa ketika roh ada di kandung badan. Itu penyakit. Ulama buat kajian. Kita sekarang jasad ada roh. Bila roh kita ada, bila dosa pun ada, kita nak cabut dosa daripada tubuh senang. Dia mudah cabut. Tapi bila roh cabut, dosa tak lebih. Dia lekat tubuh, lekat pada jasad kita. Nampak? Sekarang kita hidup ni, mana roh ada bersama, rohani dan jasmani. Kita pun taubat dalam hati kita, rasa kesal melakukan dosa. Aku tak mau buat dah kalau ada panjang umur. Nah, takut kepada Allah. Tanggal selalu dosa. Serta-merta, daya tunggu seminggu. Tanggal selalu. Allah terima kalau ikhlas. Tapi kalau mati, tak terima. Ataupun baru nak mati, taubat, tak terima. Pasal roh dah duduk di tekak dah, tak cik. Nah. Dah mati dah taubat, tak ada apa. Bila mati dah dalam keadaan beriman, tapi dosa tak sempat keluar daripada jasad, maka terpaksa dilakukan pembedahan. Di mana pembedahan? Hospital api neraka. Di belah situ, belah buang dosa. Supaya tangga dosa masuk dalam syurga. Kerana orang beriman dah layak duduk dalam neraka. Dan ni orang masuk nak cabut dosa dulu. Tepat dia syurga. Walau jahat lagu mana pun orang beriman, lepas tu kita kesahkan akidah kita, percaya sungguh-sungguh kepada Allah, kepada segala kitab, kepada malaikat, kepada segala rasul, kepada hari kiamat, qada dan qadar, biar sungguh-sungguh. Mak rempik ke, minah rempik ke, tak ada kira, biar sungguh-sungguh percaya tu. Ada dosa pun kita, iman kita sahih, kita kekal dalam surga. Maka syurga dan neraka itulah kesudahan tempat kediaman segala manusia, tiada lagi mati dan berpindah isi keduanya. Surga lah dan neraka lah dua tempat destinasi yang terakhir yang tidak ada lagi lepas daripada itu, tak ada. Bangun daripada padang mahsyar, panjang perjalanan. Kita daripada zaman sekolah sekarang ni, lama mana dah? 10-15 tahun dulu dah sekolah. 20 tahun dulu dah tinggal sekolah. Lama dah. Dalam kubur lama lagi. Nah, ni zaman Nabi Hud, Nabi Soleh duduk dalam perkuburan, lama ni. Oh lama dah tu. Dah, perjalanan masih jauh. Kita dengan Nabi Muhammad, penghulu kita 1428 tahun. Tu hijrah kan? Mana 1500 tahun lebih kurang dah Nabi kita. Nabi Muhammad, Nabi kita dengan Nabi Aisyah alaihi salam 500 tahun. 500 tahun. Nabi Aisyah dengan Nabi Musa 950 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim ni zaman Namrud. Nabi Musa dengan kita ni 2500 tahun hingga ke 3000 tahun. Nah, zaman Firaun. Lama dah lah kalau zaman dia duduk dalam kubur. Lama dalam kubur, bangkit pada mahsyar lebih lama. Dah Siratul Mustaqim naik saja 1000 tahun. Hak lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun. Lama kan? Perjalanan akhirat. Nah, hak paling lama syurga ni aku. Lah, berjalan di padang mahsyar saja 1000 tahun ada. Sekadar amal masing-masing. Orang yang kuat amal dekat dengan Allah Ta'ala, Tuhan beri rasa macam sekirat hari. Orang yang kurang amal, Tuhan beri rasa macam 1000 tahun. Memang dah rasa dah sama. Walaupun jarak masa yang sama, orang yang merasai tidak sama. Contoh dalam dunia. Nah, kita orang tua ni nak jember ke pagi-pagi nak jember ke Johor sebetul baca. Betul tak? Baca sebetul. Dah udah cek berapa kali balik mas ni nanti. Nak jember tengah hari. Nah, lama je berasa. Pasal ni budak-budak. Kita berasa gedegah. Pasal kubur dia panggil lain-lain tu rasa gedegah. Faham? Perasaan lain. Nah,
Begitu juga maka di padang mahsyar perasaan masing-masing mengikut qada amal di dalam dunia. Ada orang Tuhan kata macam sehari, macam seminggu. Walaupun sama je masa, sungguh. Nah, kalau kita tunggu satu-satu perkara yang sangat kita duk nanti-nantikan, kita rasa lama walaupun esok. Tapi kalau kita berhadap dengan masa yang sangat kita takuti walaupun sebulan, berasa macam derah. Nak bayar hutang orang janji bulan depan. Janji bulan 12. Bulan 12 dekat dah. Berasa dekat padahal sebulan ni, bulan 1. Sebulan lagi berasa dekat. Tapi kalau peristiwa yang berbeza, nak nikah esok, lama rasa. Kakak tengok jam. Esok nikah, pasok. Ni baru kali. Jadi, pukul 8 tengok jam. Pukul 8 lagi. Lambat. Pukul 9 tengok pula. Lambat nikah. Dia gitu. Akhirat gitu. Batu ada yang tenggelam penuh. Sekat lutut, sekat keting, sekat bau, sekat perut, sekat mulut. Apa kepala. Mengikut qada amal. Qada mana? Ni masing-masing dia buat ni. Ni duk cari qada lah ke ni. Qada mana? Orang ni kalau berderma banyak mana. Orang ni derma banyak mana. Dah sama. Jadi susah senang di akhirat tak sama kan? Sebab dunia akhirat ni tempat balas. Dunia bukan tempat balas. Bukan tempat balas. Akhirat tempat balas. Orang beramal akhirat dalam dunia, situ balas dah. Dia berasa senang walaupun surga jauh lagi. Perjalanan di mahsyar nampak dah perbezaan bagi orang yang mencari akhirat. Bakit tu lain lah. Orang mati syahid ni orang cari akhirat. Perjuangan sampai ganda nyawa, sanggup bertempur dengan pasukan musuh, mati kena bom, kena tembok, kena langit dia kata kebal, cari akhirat. Tuhan bayar masa mana? Masa keluar roh ni. Bayar dah pasal mati permulaan alam kiamat. Dunia dah bayar. Kalau dunia tempat Tuhan bayar, senang-senang mujahidin. Ni mujahidin ni kerja ada orang, dia tipu ada orang, takak ada orang, tutup kepala, sakut kepala. Di Kashmir ditangkap mujahidin Islam yang dapat takak, tentera Hindu takak, bubuh, buang baju, bakar beledi, titik plastik beledi atas belakang sampai mati. Mujahidin Islam di Kashmir. Tangan ikat gitu, beledi bakar. Beledi. Bila bakar dicari titik atas belakang. Menolong sampai mati. Keluar roh, lazat lebih daripada segala isi dunia ni. Tuhan bayar halu. Akhirat. Jadi sekarang ni kalau kita nak senang lagu mana? Kita nak jadi tokoh korporat lagi. Akhirat. Maksudnya cari. Cari bekal akhirat dia banyak. Dunia dah susah berlambau. Kalau tak ada pitih, waisan. Kabel je kekek dah, tak baik. Gitu. Tapi dalam kubur ada warisan. Masing-masing punya hak. Masing-masing punya hak. Rumah dia gelap guguk di dalam dunia ini pasal susah sangat, tapi takwa kepada Allah cerah dalam kubur. Nak bayar metal tak ada pitih. Tak ada duit nak bayar metal 300-400. Dah kata hak bulan-bulan, paling mula-mula tak sanggup. Gelap rumah pakai peliti ayam. Tapi takwa kepada Allah cerah kubur. Rumah yang berhormat, lawang Allah, lawang Islam. Nampak? Gelap di dalam kubur. Walaupun kita tengok terah sungguh rumah yang berhormat. 2 juta rumah. Faham? Rasa bimbang. Dia tak sama dalam akhirat, tak sama. Akhirat yang pertama kita tempuh kematian. Lepas syurga neraka dah dia ni dah. Habis, ngesuk. Dia ngesuk. Bangun bangkit pada kubur, jumpa dengan mahsyar, beripung. Lepas mahsyar ada gigalan pula, tempat orang menimbang. Lepas tempat timbangan amalan, jalan pula ada sirat. Lepas sirat ada syurga neraka. Syurga bawah neraka, gitu. Habis tu ada last kali. Dua ni duduk atas pada langit yang 7. Sepuluh tak nampak. Rasa sepuluh tak nampak. Tu hak berkata hak mengajar ilmu sesat tu, ada mengajar tengah-tengah malam. Dia kata dia naik ke pada langit 7. Macam-macam ajaran ini. Ayah Hasan, Ayah Hussein, Ayah I, macam-macam weseng.
Ya, tu karut belaka. Dia kata dia naik ke atas pada langit yang 7 5 wahyu. Hak gitu simbol haico. Tu guru gitu. Saya kalau kata naik atas awam, mula sabar, kita pun naik dengan helikopter. Ya. Ayo pergi turun dah. Ayo pergi turun dah. Dia tak boleh naik. Kalau pasport dia mati dah. Ada di besuk duduk belaga ayam. Mana boleh ada ayo pergi duduk belaga ayam besuk. Ya, ikat ayam dia. Syahadat barang siapa menyangkal akan hari kiamat atau dipersendakannya, katanya tiada aku takut hari kiamat atau akan bahaya kiamat, maka senya jadi kafir wal'iyadzubillah. Oh, hari kiamat jangan awak main. Dia kata aku tak takut kiamat. Kiamat apa? Jadi kafir dulu. Tapi dalam iman tak ada dalam hati, tak ada takwa. Dia temu kata kita tak boleh jadi kafir. Dah kafir ke lima? Ya, buat itu tak. Kita kata tak boleh kata gini, kita dengar ada mengajar yang jadi kafir. Dia kata kafir dia ni, Pak Oi kat 2-3 kilo aku nak tengok. Kita mbak nak layak hak dia. Golongan lagu ni. Tak ada hal. Pasal apa? Dia nak iman dia ada hati. Iman dalam hati ni baru rasa takut sedikit. Jangan main neraka-neraka Allah. Kalau neraka dunia tak apa, kita nak akak. Aku nak takutlah je. Boleh tahan kira cakap itu. Orang panggil bodoh sombong je. Tapi kalau tak takut balasan Allah, jadi kafir. Menghina Allah. Kerana balasan azab neraka adalah milik Allah. Bagi kita menghina, merendah-rendahkan apa yang dimiliki oleh Allah, balasan Allah berkait dengan tuang yang punya azab, maka jadi kafir. Dia ada benda yang kita hina tak jadi kafir. Kita hina ulama haram, hina sahabat haram, tapi hina para nabi kafir. Hina Allah jadi kafir. Dia ada perenggang ulama buat. Nabi jangan main. Selipar dia, kuda dia, kalau kita condemn, kita kata tak pakai rawat, keluar daripada Islam. Kita kata dah kuda Nabi dah tak cetar, nak pakai rawat, molek kuda putih lagi, jadi kafir tadi. Orang kata ni jilat jari ni sunnah Nabi lepas makan, sunnah kepala otak tu ngotor gitu, jadi kafir. Jangan main. Orang lain boleh. Kalau sunnah Bill Clinton jahbu tak apa, kita condemn. Sunnah Nabi tak boleh. Sebab tak sebut nama Nabi, tak jadi Islam. Orang nak masuk Islam mesti sebut nama lain. Asyhadu anna Idrisa, tak jadi Islam. Dia kena Muhammad. Bang tak apa nama Nabi kita Muhammad, tak sah bang. Kena bang pula, kita tak kata takoh ni. Jangan main Nabi Muhammad. Dia khatamul anbiya wal mursalin. Dia penutup segala nabi, segala rasul. Dialah yang menjadi tujuan Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi untuk tunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebesaran dia. Kita anak uek mengikut saja. Tuhan cipta bintang, cakrawala, planet, bulan, daging, daratan, laut, gunung, ganang, macam-macam jenis ikan, macam-macam binatang, macam jenis bunga, rama-rama, burung-burung yang indah. Seorang yang sebenarnya Tuhan nak tunjuk, Nabi Muhammad SAW. Hak lain jadi umat dia tupang tengok atas. Rahmatan lil alamin tu jangan main. Kalau bang sebut nama lain, tak sah bang, kena bang semula. Tak saya bang ni sip. Nampak? Asyhadu anna Muhammad, asyhadu anna Abdullah. Tak jadi Abdullah. Badawi lagi tak jadi lagi. Dah kena sebut nama Nabi. Nama Nabi lain tak sah. Nak masuk Islam sebut nama Nabi Yusuf, tak sah. Nabi Zulkifli, tak sah. Nama Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi 315 orang. Semua 315 orang Rasul, 124,000 orang Nabi tertunggu-tunggu nak bertemu dengan Nabi kita di hari kiamat. Oh, Nabi-Nabi lain nak jumpa belaka. Kita umat akhir zaman tak boleh ikut, bodoh ke kedik. Duk ikut ke bapak jahil. Boleh ikut manusia, tapi jangan sampai dalam waktu yang sama kita meninggalkan perintah Nabi kita. Nabi suruh pergi surah, suruh pergi masjid, maghrib dengan isyak. Tak. Dengar orang mengajar salat berjamaah, dengar kalam hadis, kalam Quran. Ripung. Mengsungkap. Boleh batin. Buat hari awak joget, meting.
3-14 ekor anak kera hari daripada Kuala Lumpur. Straight, direct from Zoo Negara, mari napak sini, Padang Syah Bandar. Habis anak-anak muda Kuala Terengganu, tinggal solat maghrib. Nak tengok anak kera mari. Ada bulu merah, bulu kuning, bulu biru. Faham lagi tak? Ini golongan hak Nabi laknat tau. Buat lagi dengan pakaian menjolok mata, dengan mendedahkan aurat, dengan muka bersalek, dengan gaya-gayanya yang sangat menggiurkan, diupah pula, dibayar pula dengan bayaran yang lumayan untuk ditontonkan kepada penduduk-penduduk negeri Terengganu. La ilaha illallah. Tapi nak buat gua ni dah rakyat lapar. Begitulah. Dia makanan yang disuruh mengikut selera orang yang nak makan itu. Rakyat lapar hiburan. Hari hiburan. Dah hari Quran tak mampu. Wah hari kitab tak mampu. Rakyat lapar hiburan lebih ramai daripada lapar agama. Betul tak? Maka we makan sesuai dengan keadaan lapar. Tanya rangai ya. Nah, kalau rangai itu gigi. Gigi makan tak umpan cacing. Nah, dia makan umpan ikan kembung, ikan selau, ikan fisi, jarang-jarang conong, tok muding, sutung. Dia hari juga. Hari dia nak makan ikan kembung, tersebut selau lah layang. Tak akan nak mengerik. Habis tukung. Betul tak? Hari nak makan anak fisi, kita ubah kembung tak layang mana. Jadi kita tahu hari ni nak makan fisi, kita ada fisi makan. Gitu juga hari Yahudi wan Nasara, dia tengok keadaan mudi-mudi Islam, lapar hiburan, bahagia. Dapat sambutan. Nah, macam mak rempik lah, dia Ibrahim dia belum bermutu. Dia nak dia jalan tak ada orang, baru best. Nah, tiba-tiba jalan jadi ramai. Nak buh, tak semangat. Nah, nanti kita bawa mak rempik, buri satu tepak, lek motor boleh lomba pagi petang, baru dia suruh nak. Kena dengan keadaan dia nak. Nah, penuh jalan habis. Hak tu orang duduk berebut nak salam, golongan ni yang tukang awak penuh. Nah, ini bukan masalah politik, masalah kerosakan agama masing-masing punya anak. Habis jadi rosak habis. Bersalah patut kita seru pada pemimpin-pemimpin kerajaan, istimewanya negeri Terengganu yang ada sekarang ni, bertaubat pada malam ni juga, kembali kepada jalan Allah yang sebenar, supaya sempat diterima taubatnya oleh Allah, balik pada jalan yang sebenar sebelum datangnya ajal kepada masing-masing. Dah mari ajal tak ada kira. Mu siapa ke tak ada kira. Dah rosak, anak cucu kita jadi rosak dia ni. Ni ramai ni ada Mekah ni tak alik ni. Haji Hadari. Tak alik. Haji Hadari, Mu'aji Hadari. Nah, tengok pada labbaik Allah dia. Labbaik Allahumma labbaik. Keliling Kaabah ni. Dah lampah tu riuh dah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Khapuk isi tak pada. Dia yang menjadi penentang yang paling kuat daripada cita-cita ulama terlaksana di bumi Allah ni. Dia juga. Dia yang labbaik Allah. Batu malaikat jawab, la labbaika wa la sa'daika. Tiada selamat datang, tiada apa yang kami mau daripada kamu. Hajjuka mardudun alaika. Haji kamu dikembalikan balik kepada muka kamu. Ini hadis Nabi. Nah, keenam, percaya akan untung baik dan jahat daripada Allah Ta'ala, artinya menyungguhkan dengan hati bahwa segala kebajikan dan segala kejahatan daripada iman dan taat dan kufur dan maksiat dan sehat dan sakit dan hidup dan mati, semuanya sudah dijadikan Allah Ta'ala pada azali. Maka sekalian kebajikan dengan ditakdirkan Allah Ta'ala dan hukumnya dan kehendaknya Allah dan suruhnya Allah dan keredaannya, dan segala kejahatan itu dengan ditakdirkan Allah Ta'ala juga pada azali dengan kehendaknya, tetapi tiada dengan suruhnya.
dan tiada keredaan dan tiada kebajikan tetapi ditegahnya oleh Allah. Yang keenam, kita wajib beriman dengan qada dan qadar. Al-qada wal qadar. Nampak? Khairuhu wa syarruhu. Kita beriman dengan qada dan qadar, baik ataupun buruk. Allah Ta'ala qada. Kita ni tak boleh lepas daripada qada. Qada ni Allah Ta'ala hukumkan kita berlaku demikian. Qadar ni, qadar makna sukatan yang berlaku pada diri kita. Macam mana keadaan, banyak mana rebah luka, banyak mana jahit, banyak mana demam, banyak mana suhu naik. Dia qadar dia ada. Qada tu demam tu, qadar banyak mana 3 hari tak makan tak minum. Nampak? Rebah bangun nega, untung banyak mana tu qadar. Untung tu qada, rugi tu qada, rugi banyak mana qadar. Nah, semua ni kita kena beriman. Azali lagi Tuhan tentukan dah, dengan kehendak dan sifat iradah, sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita beriman semuanya telah ditentukan oleh Allah, bila berlakulah perkara-perkara yang baik, yang menguntungkan kepada kita, yang menyeronokkan kita, kita tidak hijab daripada Allah. Kita yakin ini ketentuan Allah. Alhamdulillah. Bukan bijak aku meniaga untung. Ini pemberian Allah. Ini tujuan. Ni bila untung nampak hebat dia. Naik dagang lalu. Kalau naik pakak sama laju je. Oh hebat lain dah rak jaku. Ni buah ni. Molek alhamdulillah. Dah molek. Ingat ketentuan daripada Allah. Allah tetapkan dah. Aku yakin benda ni. Cuma kalau benda yang baik, kita kata ini daripada Allah. Kalau benda tak jahat, tak baik berlaku, kita salahkan diri kita. Itu cara dia. Hakikat semua daripada Allah. Ni masalah qada dan qadar. Tak payah mana. Tak perlu cara banyak. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Apa yang berlaku pada diri kamu, hak molek-molek. Hak molek ni dia sihat tubuh badan. Dapat pekerjaan, naik pangkat, dapat anak, dapat isteri, boleh beli kenderaan, boleh duduk rumah. Benda yang baik-baik. Nampak? Maka kita ingat ini daripada Allah, daripada Allah. Bukan bijak kita, bukan hebat kita, bukan kerana orang kita ni lebih segala-gala buhat, bukan kerana orang lain Tuhan tak sayang, Tuhan sayang kita seorang jauh. Tapi kalau hak tak baik berlaku, salahkan diri kita. Ingat, hak dalam hati, kullum min indillah. Semua daripada Allah. Baik atau buruk daripada Allah. Ni masalah hukum iman. Hukum iman duduk dalam. Hak cakap barang luar. Barang luar tak apa kita cakap. Barang dalam ingat semua daripada Allah. Untung baik Islam dan iman, ketentuan Allah. Kita beriman dan Islam ni kita minta dengan mak kita. Masa kita duduk dalam perut kita minta. Mak beranak aku Islam lah. Ada kita minta? Tak ada. Siapa beri? Allah tetap. Dulu lagi. Faham lagi? Dan kalau Tuhan nak buat kita beranak jadi tok ca boleh tak? Tubik tiga lain yang tak ada. Tubik anak Kristian. Tubik anak Buddha. Beranak anak Majusi. Beranak anak Yahudi. Boleh tak Tuhan buat? Boleh ada. Pasal pilihan Allah boleh buat apa saja. Tiba-tiba diberi kita Islam dan iman. Wajib tak terima kasih? Wajib kalau kita jadi anak Josbuh nak kata apa? Kapilat nak. Kita jadi anak Lincoln Yik nak kata apa? Kekal dalam neraka. Ni beranak sebagai Islam dan iman Tuhan beri ni. Dua nikmat yang sangat besar. Nampak? Ni'matul uzma, nikmat yang sangat agung. Tu tak cakap nak terima kasih tu. Bukan saja Tuhan beri iman dan Islam, sehat tubuh badan. Kita mata jelek, orang lain Tuhan buat beranak buta. Kita beranak telinga dengar, anak orang lain telinga bekak. Kita ada kaki Tuhan beri, orang lain Tuhan buat beranak tak ada kaki, awan timung, tak ada tangan. Nah, segar mega boleh besar panjang, boleh sekolah, boleh kerja. Nak bini Tuhan buat beri bini. Bukan dua, sekor, 3 ekor bini. Faham tak? Banyak dah. Orang lain tak ada bini banyak ni. Sama ni tak bini. Lama tengok apa jauh. Nah, banyak dah ni. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, masa kalkulator cok.
La tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitung. Kita bangun pagi buka mata nampak lalu hitam putih kehidupan, macam-macam warna dia. Nah, nama dia Haji apa orang? Haji Mak. Said. Abang Said kita. Abang Said yang panggil tak? Nampak muda kan? Nah, Abang Said panggil. Nampak baik, nampak tu. Nah, Abang Said. Bangun pagi tadi, pagi-pagi sama buka tu nampak selalu warna ke hitam putih dulu sejam. Warna selalu. Dan kali dia buat hitam putih dulu sejam, lepas tu baru mari dulu. Nah, mari kuning, hijau, merah, lahli, biru mari. Gok-gok gitu. Nah. Bangun pagi-pagi boleh akak tangan lalu ke, kena panggil orang tu. Akak dulu 3-4 kali baru boleh akak tangan. Boleh akak lalu tak? Kaki boleh akak lalu. Dah kayak gini nanti dah boleh akak baru kita nak bayar. Budi nak bayar, nak balas budi Allah. Nuh, duduk di hospital ni kalau tanya dah kalau kita buat baik. Dia kita tanya dia ada hospital ni. Nak apa lelet? Dia tanya. Saya nak buat semayang ajak ni ramai-ramai boleh 2,000 orang mana ni. Kalau maknanya baik, boleh jalan nak dia surah. Semua jawab nak pergi belakang. Dia atas hospital. Tolonglah. Tolonglah ke. Berat baik. Dah hari. Balai raya dah. Dah hari sini surah. Gitu. Dan kita nanti dah Allah cetang nak macam atas hospital dulu baru kita nak balas budi Allah. Baru nak tolong Islam. Macam ni ya. Masih mata lagi nampak, telinga boleh mendengar, kaki boleh melangkau, tangan boleh mencapai, nak makan mi goreng boleh, nak makan nasi boleh, nak makan kicap boleh, makan apa boleh belaka. Orang hospital lihat. Nah, dia tunjuk menu depan dia. Udang galah masak berlada. Berapa kilo tak? Nak cakap dah ni, 3 wayar pelawahong duduk dalam mulut ni. Cakap mana? Ada tebuk tulang belakang, tebuk terus macam pistol. Tak? Tebuk belakang, tebuk situ, tebuk sini. Hak gatung air kecil pinggang, gatung tutan belakang, hak bawa besi, hak bawa macam-macam mesin jadi dia tak pikul dah belakang. Macam-macam ini penyakit. Tu, dah agak cetang dah. Tunjuk asal kelar ke dia, malam ni joget ini, sedap ni, linah hangat. Tak? Ratu danduk mari malam ni mari ya. Bawa angin bocor-bocor air. Tambah dah, dia nak dia. Nak baik kalau sakit. Kita ni dah hafal tahap tu ya, segera mega ni. Jadi nak makan roti canai boleh. Jadi nak makan nasi boleh. Tak? Ada nasi yang ni? Dia ada apa? Dia kena tanya ni. Tak? Orang sakit dah dia makan. Dah ada lah. Ni ayam, ikan kakak putih, masak 3 rasa. Nak? Dia makan. Doktor dah boleh makan. Nasi dah boleh, kolesterol. Nah, budu-budu dah boleh, darah tinggi. Dan ni ayam beting melek boleh, kecil manis. Dah boleh belaka. Dah boleh benda. Biskut Mary. Biskut Mary dah. Boleh lah cicah tek. Dah boleh, cicah air mineral. Biskut Mary cicah mineral. PT dalam bank 80,000. Dah tahu ada. Kata Pak Utin, makan biskut Mary. Ada. Baik office pau. Nah, nak makan ayam boleh, nak makan nasi ayam boleh, nasi itik boleh. Nak makan apa benda ni? Lemang boleh, pulut panggang boleh, masin boleh, tawar boleh. Office pau On dekat makan. Mana lebih besar daripada orang tadi? 4 buah kereta tak boleh makan. Ni Honda kat Sandar rumah tua tak ada takak ke sandar tiang itu. Tapi segala makanan boleh makan. Nikmat Allah tak tarik lagi. Jadi sekarang sebelum Tuhan tarik nikmat dia semula, maka kita balas budi Allah. Kalau ada orang mengajar, pakak dengar. Anak-anak bini kita pakak ajak kepada Islam. Hak dah akan tudung, suruh akan tudung. Hak dah pendek, suruh akan lewanjang. Tak? Dia gitu. Jadi untung baik, buruk, semua telah ditetapkan. Kita jadi baik, kurnia daripada Allah. Kita buat jahat, jangan salah Tuhan, salah diri kita sendiri. Kerana Tuhan beri akal dan ikhtiar kepada kita, kita ada pilihan. Kalau kita nak buat baik, kita boleh buat baik. Kalau kita nak teruskan kejahatan, kita boleh terus. Kemudahan Tuhan beri.
Tuhan akan balas di atas ikhtiar kita. Kita buat baik, balas dengan baik. Kita buat jahat, jangan nak salah pada takdir, salah diri kita. Ada orang dia curi zina betul, dia kata bukan aku, Tuhan tetap dah aku zina. Nampak? Sedapmu Nah, kalau hak zina Tuhan tetap. Nah, ni semua ni ajaran yang khurafat belaka. Bermula segala yang jadi di dalam alam ini, segala perbuatan Allah Ta'ala juga yang menjadikan daripada tiada kepada ada, dan segala manusia mengusahakannya dan melakukannya kerana bagi segala manusia ikhtiar pada mengusahakan pada barang perbuatan. Ingat, semua yang kita nampak, yang kita dapat capai dengan deria panca indera kita ni, perbuatan Allah. Kita tengok di atas nampak langit, tengok bawah nampak bumi. Antara langit, ma baina sama'i wal ard, ada bulan, ada bintang, cakrawala, matahari, planet, meteor, apa saja, awan, juga milik Allah. Kerana Allah lah kerajaan yang paling besar. Kerajaan selain kerajaan Allah, cek belaka. Tak usah kata kerajaan Terengganu, tak usah kata kerajaan Semamang, kerajaan Josbuh Amerika, cek. Nak lawan tentera Allah Amerika boleh? Tak boleh lawan. Wak mari angin. Nampak? Wak mari taufan. Tahu tak taufan? Daripada Teluk Meksiko, Tuhan suruh malaikat ni. Ada 32 jenis angin taufan dalam setahun melanda Amerika. Nampak? Tuhan nak tunjukkan kelemahan manusia. Dia mu hebat sangat serang negara orang. Ini tentera Jundullah. Buat kerana. Nak lawan kereta kebang boleh? Ribut taufan. Sekali hari 1 bilion, 2 bilion kerugian. Rumah hancur lebu habis. Nah, tentera Allah. Taufan Andrew, Taufan Kelak, Taufan macam-macam. Nah, semua tu bukan hak dia. Hak Allah Ta'ala, maka Allah yang mengutuskan angin di mana saja yang Tuhan kehendak. Angin yang membawa rahmat dan berkat, angin lembut. Angin yang membawa kehancuran, taufan dia panggil. Nah, diubuh nama taufan tu pasal sempena orang yang nampak dia dalam kajian cuaca. Nah, dia buat kajian tentang cuaca, dia nampak satu angin yang bukan angin biasa, dia buh nama dia dulu. Dah tukang jumpa tu nama Andrew, dia panggil taufan Andrew. Kalau kita jumpa dulu, nak buh nama kita. Nah, orang Melayu jumpa dulu, ribut ni mari kok Bukit Kuang, pusing balik kok Nu, kok Kuatang. Siapa jumpa? Abang Ik, taufan Ik. Dia gitu. Nah, tak ada pelik. Hak milik siapa? Milik Allah. Dia dah ikut kita. Maknanya negara yang paling kuat sekarang nisbah ketenteraan dan keduniaan, Amerika Syarikat, United States of America. Dia kata ni. Nah, tapi kalau lawan Allah ni, boleh lawan Allah, lawan kerajaan Allah, dia cek je. Nah, lawan orang awam kalah dah. Sekarang ini Amerika menarik balik 5,000 tentera daripada 120,000 di Iraq. Yang sebenarnya dia nak keluar semua sekali, tapi kerana malu, maka dia buat peringkat-peringkat. Dia keluar 5,000 orang tentera Amerika laknatullah daripada bumi Iraq. Nampak? Dengan alasan dia kata keadaan telah pun tenteram dan reda, maka tidak ada lagi apa-apa kekecohan. Maka kita boleh tinggallah Iraq, kita keluar pekat-pekat 5,000 dulu. Yang sebenar keadaan sudah tidak dapat ditahan lagi oleh tentera Amerika berikutan serangan mujahidin Islam yang terlampau hebat sekarang. Nah, kita baca-baca berita, bantai dah kita. Nah, ini. Dan keikhlasan ada di dalam hati, dan Allah dan Rasul nombor 1 duduk yang paling tinggi. Satu wajib dapat, iaitu Nasrullah, pertolongan Allah. Hak lain buat bawah belaka, anak beranak ke, orang tu ke, orang ni ke ni, buat bawah belaka. Allah dan Rasul atas kali, datang pertolongan Allah. Kalau kita buka dalam Astro, rancangan Discovery, channel 50. Nah, dia promosikan alat-alat canggih milik tentera Amerika lagi. Nah, tunjuk ini tunjuk kapal selam Pak. Esok kapal awak. Lusa kita kebal. Tolak kereta ni pula. Nah, tunjuk kehebatan dia kata kalau kereta kebal jenis ni boleh tahan peluru daripada kebanyakan tentera seluruh dunia, tak boleh nak lawan kereta kebal ni. Nampak? Tapi yang ada di Iraq pecah hancur bumi.
Nyetang di mujahidin kapung ni. Faham tak? Kita tengok promosi, oh gagah sungguh. Tengok hak dalam mujahidin buat, sampai belah dua kepala. Orang banyak duduk dalam kereta kebah, acul lebu habis, anguh habis. Ni yang sebenar. Dah ni lawan kebenaran. Nampak? Dah ni lawan. Ditunjuk pula kereta kebah yang paling laju di Geroni, kereta kebah apa milik tentera Britain. Lepas tu kita tengok sendiri dah, budak-budak je baling api, baling botol api pada kereta kebah ni, mati habis. Nampak? Tak boleh nak buat benda. Kerajaan yang paling besar, kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah paling besar, maka tak sepatutnya kita takut lagi dan gerung lagi kepada mana-mana kerajaan di atas muka bumi. Itu yang kita nak. Faham? Barulah mantap diri kita, keimanan dan Islam kita. Allah hebat kali. Lepas tu kita kata Allahu Akbar. Mu yang paling besar, kerajaan paling besar, kuasa paling besar. Bila Allah yang paling besar, hak lain kita tak seru lah. Ni siapa yang seru takut lagi kepada manusia ni apa benda? Yang takbir sama-sama 17 rakaat sehari, 5 waktu sehari semalam. Dah, buat benda sabah langsung ni. Tak pernah sabah langsung. Berapa kali kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hak dunia ni kecil, hak kampung kecil, hak Kemamang pun kecil, Terengganu kecil, Malaysia kecil. Allah yang besar. Allah mana? Allah Maha Besar, Allah yang paling berkuasa. Dia kecil, wakil rakyat kecil, kecil belaka. Apa ni? Pasal kita tidak hayati ataupun semayang kita tidak hidup. Bila tidak hidup, kita menjadi macam orang mati. Nah, takut belaka, takut tu, takut ni, takut oleh PT, takut kena tukar, takut oleh elang, takut dah naik gaji. Nah, macam-macam. Gak suruh baca khutbah hak nakal-nakal aje gak. Khutbah suruh pergi monsun kat. Datanglah beramai-ramai tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ingat di mana? Nampak? Ke perlombaan perulaya monsungkat berjadah punya tu imam. Kita tengok semangat tokak tak musim gitu macam beras baik tokak. Faham? Nah, mujur dah lambung we tokak. Jika kita jumpa orang-orang putih yang datang ke negeri kita, oh, semangat. Hendaklah kita beradab dengan mereka. Maknanya jangan buat flek-flek kepala putih nak tengok kita berbudi bahasa. Tu imam baca khutbah. Patut terima tu ikat di kapal layar tu. Aku dah berani tahu. Kabarlah benda-benda lain, masalah dadah, masalah curi, masalah aurat, masalah zina, masalah riba. Nah, tu kabar. Kabar apa kapal layar? Kabar dalam radio dah tahu mana Sabah ni tempat dia. Nah, kabar dalam mimbar khutbah. Tadi tu imam kata, "Ittaqullah." Mana takut pada Allah, tak takut pada lain. Bila takut pada Allah, tengok teks tebah gini, biar lepas dulu. Ni tak baca dia tu. Tadi ittaqullah, aku kata ikat terus di kapal layar. Jadi ikhtiar kita dengan keinginan daripada Allah. Kalau kita nak berobat, berobatlah. Jangan dengan cara haram, Tuhan kehendak baik. Dan kalau tak mau berobat, Tuhan kehendak baik juga. Dan kau ni nak berobat ke tak? Lebih baik berobat. Dan kata dah berobat dah baik ke? Kan Tuhan tak kehendak. Tahu dah. Tapi bila kita ikhtiar, maka Tuhan beri pahala kepada ikhtiar kita. Nampak? Dan Tuhan tak kehendak, tak ada orang boleh buat. Tapi kita nak tahu kehendak Allah, kita ikhtiar perkara yang baik. Nah, kita tak mahu benda-benda yang jahat. Hak kita buat dah benda jahat, kita tak mahu mencengkam kita. Dosa kita memang banyak, tapi kita nak mati dalam keadaan Tuhan tutup dosa-dosa ni. Betul tak? Dia tutup. Bila tutup, tak ada balasan. Dipanggil buang ki. Buang ki, beres. Nampak? Tidak akan dipanggil lagi. Nampak? Ke mahkamah. Beres tadi. Hak susah-susah lepas dah nyerek dalam lerobah, nyerek digali dia orang, palokat lerobah mahkamah. Hilang dah. Pasal apa? Buang ki, terlepas daripada hukuman gantung seronok dah. Nah, padahal melakukan kesalahan. Maka barang siapa yang mengusahakan yang baik dibalas dengan baik, dan barang siapa mengusahakan yang jahat dibalas dengan jahat. Kita berhenti kat itulah. Wallahu a'lam.
Kita ada beberapa soalan. Lebih banyak. Ada pendapat menyatakan jika anak kecil yang masih memakai lamping duduk di atas kita ketika tahiyat ataupun memijak kain telekung perempuan ketika kita masih sembahyang, maka sembahyang kita dikira batal. Adakah benar pendapat ini? Apakah yang menyebabkan batal sembahyang kita, lamping atau sebagainya? Bagaimana pula dengan kisah cucu-cucu Nabi bermain di atas Rasulullah SAW ketika sujud dan Nabi masih meneruskan sembahyang beliau selepas itu? Baik. Masalahnya dikata tentang budak kecil, anak kecil yang pasti pakai lamping lah, pakai pampers lagi, duduk atas kita sedang semayang macam kita duduk tahiyat, ataupun dipijak kain telekung kita masa kita duduk ataupun kita semayang. Ada orang kata semayang kita batal. Betul tak pendapat ni? Jawabnya, tak boleh lagi nak kita nak hukum. Nah, anak yang pakai lamping duduk atas kita batal semayang kita pun pihak mana batal? Sebab apa batal? Dia mesti ada sebab. Nah, sebab apa? Di antara sebab yang membatalkan semayang kita, najis yang terkena kepada kita atau najis yang ada di dalam pampers, dalam lamping dia tu. Nampak? Jadi kalau budak tu dia pakai lamping, lamping dia tu ada najis, dia kecing dah, dia pun duduk atas kita, maka kita dikira menanggung najis. Faham ni? Situ baru batal. Sama ada najis itu keluar di luar kena kita atau najis duduk dalam lamping, bila kita riba dia batal semayang kita kerana kita dikira menanggung najis. Faham tak ni? Situ. Tapi kalau laping baru pakai, ada najis tau. Baru pakai, cing dah tadi, buat tukar hak baru, kita semayang duduk atas riba. Tak cing lagi, batal tak ada batal. Jadi bukan semata-mata bila duduk batal. Yang nak jadi batal, kena hukum dulu. Budak tu ada najis ke tak? Ada cing dalam laping, batal semayang kita. Situ. Nah, kalau tak ada cing, tak usah kata anak kita duduk. Laki kita mari duduk tak riba tak batal. Tak usah kata budak. Nah, kita dah puang tengah semayang, laki duduk tak riba. Boleh kira tak pasal bengong. Tak batal. Jadi hak nak kata batal tu jangan pukul locong dengan sebab air kecing ada dalam paper, dia duduk. Itu pun ulama kata kalau dia mari duduk, kita tolak dengan segera, tak batal lagi semayang. Amal tu nak buat beramal. Mujahidin itu tu. Nah, tapi kalau hak jenis punggung dia basah dah, dia duduk tu setuh, memang basah dah kain kita, hak tu segera pun batal juga semayang kita. Kalau basah tak boleh nak buang, malaikat kita semayang berdiri boleh buang. Kita semayang berdiri, anak kita hak kecil dah basah punggung, mari gesek di pada kaki kita, lekat basah kecil itu di kain semayang kita. Nampak? Tapi tak lekat di kaki, lekat di kain semayang, maka kita boleh buang kain dengan segera. Walaupun tengah baca Maliki Yaumiddin, jangan sambung iyyaka na'budu. Ulama kata terus larah kain. Bila larah kain, teruskan semayang. Syarat ada seluar di dalam. Jangan tak ada benda, dia kira pakai buang selalu, dah suka pergi makmum belakang. Tu imam ingat ada seluar dalam, tak ada benda balik awal tu. Jadi kalau semata-mata pakai laping, belum tentu batal. Kalau ada najis dalam, mari duduk batal. Kemudian kalau dia girit atas kain kita, hukum batal ke tak? Setengah ulama kata batal, setengah ulama kata tak batal. Kain rokok dilabuh lerik makan kot birat, anak yang ada najis mari girit ke atas kain dia,
Ada pendapat mengatakan batal, ada pendapat mengatakan tak batal. Jadi mudah bagi kita nak ikut mana-mana sih. Jadi rahmat khilaf. Kerana perkara ini tidak ada nas hasil daripada ijtihad ulama-ulama fiqh. Nampak? Kalau kita payah anak kita tak boleh jirit kain. Anak memang jenis boleh jirit kain, dia ni cetek kat mak semayang. Jadi janganlah kita pegang, kita dukung dia nyanda tak batal dengan syarat jangan air kecil dia kena di kain kita. Air kecil duduk dalam, dia menyanda saja tak batal. Yang batal dia pegang tangan kita, dia biakak kaki. Dia panggil kita tanggung orang semayang. Orang yang ada najis. Kemudian dia kata guana pula masalah ada cucu Nabi Hasan Hussein naik atas belakang Nabi masa Nabi tengah semayang, tak ada batal-batal pun. Pasal apa kita jadi batal pula? Baik, kita jawab begini. Batal dengan sebab biasanya dua keadaan. Keadaan yang pertama telah maklum tadi, dengan sebab air kecil atau tahi yang duduk dalam lamping. Semasalah. Maknanya kalau basuh baru berok, baru kecil, bersih, tak ada masalah. Yang kedua masalah najis air kecil yang duduk dalam kanak-kanak yang belum khitam. Tak? Jadi budak ni tak ada masalah. Air kecil ada dalam kulpah dia tu, tak sunat lagi, dia pun duduk atas kita, hukumnya boleh membatalkan sembahyang menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Maka bila dia duduk, kita kena alih dengan segera. Walaupun dia bersih, tak kecil, tak regak, dalam kulpah dia tu ada kesan air kecil yang tak habis, kerana tak sunat lagi. Situ masalah. Tu kata kalau budak kecil tu kadang-kadang boleh membatalkan sembahyang kita. Dan ni Hasan Hussein kecil juga. Betul dah, Hasan Hussein kecil, tapi anak orang Arab berkhitam umur 7 hari. Kita terasa 5. Faham tak? Jadi hukum tak sama. Jadi kalau Hasan Hussein naik di atas belakang Nabi, kurang-kurang tak boleh naik atas belakang orang semayang umur berapa? Jawab. 3 bulan? 3 bulan boleh naik atas orang? Tak boleh. Kurang-kurang setahun. Kurang-kurang. Kurang-kurang lah. Tapi orang Nabi suruh kita khatam, budak khitam budak-budak umur 7 hari. Nampak lagi? Bermakna masa Hasan Hussein naik atas belakang Nabi umur kurang-kurang setahun, dia khitam tau. Ada najis tak? Ada. Sebab tu tak sama. Dia tak sama. Nak qiyas, tak dia qiyas. Pasal dia khitam umur 7 hari. Kita khitam so panjang. Jadi maknanya kalau budak umur 4 tahun, 3 tahun, tak khitam lagi anak orang Melayu ni. Dia ada najis dalam. Hak tu dah dia naik atas belakang. Apakah batas aurat antara saya dan mak mertua tiri saya? Bapa mertua sudah kahwin 2 ataupun berkahwin lepas itu sebagai contoh, bolehkah kita bersalamang dengan dia? Mak mertua tiri. Kita ada ayah tok tua. Kita dengan ayah tok tua kita marah tak? Kalau kita dengan mak mertua kita. Kita dengan mak tok tua marah tak? Marah lah dah dengan mak tok tua, mak bini kita dan laki dia. Kalau kita ni orang puang, mak tok tua kita puang tau. Mak tok tua kita nikah lain. Pak tok tua kita mati dah, dia nikah laki lain. Faham tak? Boleh nikah orang dengan kita? Boleh nikah tak? Mak tok tua kita punya laki. So nampak ni. Tak kalau jawab tak apa. Yang ni kita nak erek dulu. Jadi gini je, kalau orang tu yang kita boleh nikah, tak boleh nikah, tak batal semayang. Tak boleh nikah selama-lama kan? Tak batal semayang. Dia kata dia begitu. Hak ni dia tanya mak tua tiri, ayah tok tua kahwin 2. Dia gitu. Mak tok tua, mak tok tua bini dia, mak bini dia bukan. Madu mak bini dia. Maknanya yang dijima oleh ayah tok tua kita dengan ayah tok tua kita mahram. Dia dijima orang tu. Jadi mana? Boleh nikah dengan kita? Tak boleh nikah dengan kita. Faham tak? Bila dah boleh nikah dengan kita, orang puang dengan lelaki ni, orang puang dia hanya wajib tutup pusat sampai ke lutut. Faham tak? Dia sama ngetuk kita.
Kita je tok puang, kita lelaki, tok puang kita tak apa, pakai seluar je tak kaju. Tak apa. Kita dengan mak kita tak apa. Mak kita pakai kain haji gila, atas ni nothing. Ada benda. Tak ada apa, tapi jangan ada orang lain dalam rumah dia, tak ada apa. Nak cuma kalau boleh pakai baju dah boleh kira netik dengan minyak panas duk goreng apa semua, nyanyi pula. Nak kabur aurat asal dengan anak. Anak haram tengok tubuh mak kat mana? Pinggang tapak lutut. Jangan tengok, haram. Jamah nak tengok. Yang boleh tengok suami dia. Datang ni bukan aurat. Kita dengan adik-adik puang kita boleh tengok atas ni, ada masalah. Kita ngopek, kita dengan puang ngopek depan adik kita, atau abang kita, atau pok dara kita, atau pok kita, atau toki kita, atau anak dara kita dengan puang tak apa. Dia nampak kopek kita? Tak lah. Faham? Yang masalah sekarang bukan depan pok dara dia, depan dia kita. Faham tak? Walek-walek ada. Orang lalu depan wangka pun walek-walek ada. Ni ada tak puak masih wadah gitu. Kalau ngopek dengan aku ni lah, anak cek. Tak kira postman lalu pun, begitu kolek. Pada anak atas riba, gombek. Postman apa faham surat lain ni. Kena jaga benda lagu ni. Ada pendapat mengatakan kita tak perlu mengaminkan atau mengangkat doa ketika khatib baca doa di khutbah kedua ketika sembahyang Jumaat. Sila beri penjelasan. Baik. Tidak ada sebarang nas dalam hadis Nabi SAW yang sahih hasan yang mengatakan sunat kita kena angkat tangan masa Nabi baca doa dalam khutbah. Tak ada nas. Nampak? Tetapi dari segi pengamalannya ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama-ulama mazhab yang muktabar. Pendapat yang pertama yang kita amalkan pendapat dalam mazhab Syafi'i dan beberapa ulama yang sepakat dengannya, iaitulah kita harus mengangkat tangan ketika imam membaca doa dalam khutbah yang kedua. Pendapat yang kedua, pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali dan mereka yang sependapat dengan dia, tidak disunatkan angkat tangan ketika khatib membaca doa khutbah yang kedua. Nampak tak perbezaan? Dua-dua ni betul belaka. Ini ijtihad ulama belaka. Tasawuf balah. Faham? Hak dia jadi balah, jadi pelik itu, dia duduk paksa orang suruh dengar pendapat dia saja. Jadi balah. Kerana ni cenderung pada pendapat Hambali yang kata tak sunat, dia pun melarang orang lain hak bermazhab Syafi'i tak ada tangan. Jadi balah. Nah, baca kalau kita hak lebih-lebih ekstrim sikit di Mekah, pergi semayang Mekah, semayang di Madinah, hak ganas-ganas sikitlah. Hak ta'assub, kita tak ada hamin masa tu. Masa tu imam baca doa dalam khutbah, kita tak ada hamin. Arak dia sebelah katok tangan kita. Katok tu. Tapi hak warak-warak, hak bal-bal tak percaya, dia tahu dah. Masalah khilafiyah. Nah, sebab tu masalah orang yang ta'assub lagu ni, dia tak tahu dah gini ni, dia tak ada macam mana. Benda khilafiyah, dia duduk ta'assub sangat. Dah, dia salah angkat tangan ketika doa roh sangat. Mereka bari buat keng ratus ribu duduk bumi Saudi keliling kota Mekah. Tu dah arah tu. Jadi golongan ni tidak boleh kita percayai. Jadi masalah ni khilaf, kita tak muakkad, tak ada benda, kita puakkad. Ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i, fuqaha mutaakhirin mengatakan sunat dengan perintah yang am. Jadi selesai masalah. Adakah berakat yang perlu keluarkan untuk simpanan tabung haji? Saya sejak maklum yang pihak tabung haji telah mengeluarkan zakat untuk penyimpannya. Tapi salah saya, bukankah pihak tabung haji keluarkan zakat itu zakat perniagaan kepada mereka? Bagaimana pula dengan kami sebagai zakat simpanan? Pada masa yang sama, bagaimana dengan zakat untuk KWSP? Baik, zakat simpanan tabung haji ni kita bincanglah dengan pegawai tabung haji. Teruslah molek zakat kita keluar atas perniagaan ke keluar atas simpanan kita? Kalau keluar atas perniagaan, jadi duit kita diniagakan nampaknya. Nah, maka orang yang telah jadi masuk dalam modal perniagaan tidak dikeluarkan lagi. Tetapi kalau mereka mengeluarkan zakat perniagaan daripada wang mereka sendiri, daripada keuntungan perniagaan tabung haji, tabung kita itu tidak dilibatkan sama, maka tabung haji kita itu kita kena keluarkan zakat simpanan. Jadi gitu. KWSP pun dua cara. Cara yang paling mudah, bila saja kita ambil, sama ada 50% atau 100%, pada hari itulah kita kira zakatnya dan kita keluarkan serentak 2.5% atau 1/40.
Boleh ke tidak kita berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia? Apa hukumnya? Ini banyaklah kita jawab. Berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Umpamanya yang disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Dr. Wahbah Suhaili pun sebut dalam juzuk yang ketiga kalau tak silap dalam kitab Fiqh Al-Islami di sisi mazhab Syafi'i, iaitulah tidak sah kita korbankan untuk orang yang telah mati illa biwasiyah, melainkan dengan wasiat daripada si mati. Si mati itu kata masih hidup dah. Maka pahli mati dia kata waktu tembok lari berapok kita. Belum mati. Dia kata kalau ayah mati kat gini, buatlah gebang. Ayah kata gerasa gedok dang dah mesin gebang kat gini, buat gebang sektor kaya lembu. Dia pun mati, ayah kita ambil altif saka gebang sektor lembu. Patu sah untuk si mati. Ini bagian mana? Bagian arwah ayah. Pasal wasiat. Tak ada wasiat tak boleh. Tak boleh buat atas bahagian dia. Atas bahagian orang hidup boleh. Umpamanya seekor lembu bagi 7, 6 orang je mari kat sembelih. Maka tanya tukang sembelih, seorang ni mana nak wakil sembelih? Seorang dia arwah dah. Dia buat arwah. Tak boleh lagi tu. Jadi caranya menurut pendapat yang muktamad, kalau kita nak beri pahala ibadat kurban pada ibu bapa kita yang telah tak ada, yang mati dah, iaitu kita